Nampak macam sama. Tapi bukan dia. Johang tak ada, jadi Zizang aja ada. Ya. Dia kata, wahai batu belah batu bertakuk, makanlah aku, telanglah aku, pasal aku kepunang telur terbaku. Dah batu tu layang pula ke dia tu. Batu apa gitu? Batu apa begitu? Oh, kuat lah. Kejut. Jadi cerita yang kedua iaitu mengesahkan si tanggang. Masalah si tanggang. Masalah si tanggang ialah bermasalah pada mak dia. Hak dia dosa dia, deraka tu hak dia lah. Ini mak dia ni yang duk supah dia jadi batu tu buat apa? Jadi batu tu buat apa? Menyusah kapal nak masuk pecah habis bok-bok orang. Ha? Cuba supah dia jadi batu zamrud. Bayangkan tanggang tu jadi batu zamrud, lengang dia jadi batu delima, bawah dia jadi batu